Manfaatkan pagi anda bersama saya, Nur Farahi Nawangusli, dari Bilik Berita Semasa JKR Sabah. Penyerahan projek siap pembinaan rumah buruh juru ukur. Majlis Serah Tugas Jurutera Daerah Pitas. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Majlis penyerahan projek siap pembinaan bangunan rumah buruh juru ukur daerah Kota Marudu telah diadakan sebagai simbolik penyerahan rasmi projek kepada pihak pelanggan baru-baru ini. Projek berkenaan telah dimulakan pada 20 Jun 2024 dan berjaya disiapkan sepenuhnya pada 2 Mac 2026. Dalam majlis tersebut, teknologis geospatial Muhammad Fauzi Zikri, Jurutera Daerah JKR Kota Marudu, telah menyampaikan taklimat ringkas mengenai pelaksanaan projek. Beliau turut merakamkan penghargaan dan ucapan terima kasih kepada Jabatan Tanah dan Ukur, Ibu Pejabat JKR, pasukan projek JKR Kota Marudu, pihak kontraktor serta semua pihak yang terlibat secara langsung maupun tidak langsung dalam menjayakan dan menyiapkan projek tersebut. Majlis turut dihadiri oleh Timbalan Pengarah Jabatan Tanah dan Ukur, Surveyor Hamad Shah Kellen selaku wakil pelanggan yang menerima penyerahan kunci rumah sebagai simbolik penerimaan projek siap. Pada 7 Mei lepas, upacara mendatangani nota serah tugas dan penyerahan fail kerja dilaksanakan sebagai simbolik peralihan tanggungjawab secara rasmi dalam menerajui projek pembangunan dan infrastruktur di bawah seliaan JKR Pitas kepada Muhammad Syarifi bin Mohin sebagai Jurutera Daerah Pitas yang baharu. Beberapa ucapan amanat telah disampaikan oleh mantan Jurutera Daerah Pitas, Muhammad Hazizul bin Ismail, Jurutera Daerah Pitas yang baharu, Muhammad Syarifi bin Mohin, serta Jurutera Bahagian Kudat, Faizal bin Abdul Rahman. Seluruh warga JKR Pitas merakamkan setinggi-tinggi penghargaan kepada Muhammad Azizul bin Ismail atas segala khidmat bakti yang dicurahkan dan mengucapkan selamat maju jaya kepada Muhammad Syarifi bin Mohin dalam menggalas amanah baharu demi kecemerlangan organisasi. Sekian daripada saya, Nur Farahi Nawangusli. Assalamualaikum, salam hormat dan salam Sabah Maju Jaya.